Lagi berapa hari lagi nak gaji? Tinggal cuma telur je. So apa kita nak buat dengan telur ni? Boleh ke kami beranak survive hanya dengan telur? Let's start the challenge! Hai korang, welcome back to my channel. It's me, Nadia Suzam, your favorite stay-at-home mom. Hari ni Nadia nak buat satu video memandangkan stok lauk basah dalam peti ais ni dah habis. Okay, korang tengok dalam ni dah tak ada lauk basah. Contoh ayam, ikan dan sebagainya lah kan. Ni daun sup, tu daun ketumbar, yang bawahnya ada daun pandan. Lauk basah semua tak ada. Ayam, ikan semua dah habis. Tapi Nadia ada stok telur yang banyak. Nadia rasa Nadia nak buat challenge. Boleh ke Nadia and family 4 beranak survive sampai hari suami Nadia gaji hanya dengan menu telur sahaja? Kalau korang nak tahu kita orang berjaya survive ke tidak, kena tengok sampai hujung video, okay? Nadia rasa macam menarik juga challenge tu, daripada kita membazir beli stok lauk basah yang lain tapi telur tak habis-habis kan. So Nadia nak habiskan telur ni. Jom kita start the challenge. Nak masak apa ya hari ni? Setelah Nadia fikirkan kembali, nampaknya macam agak susah, tapi Nadia dah search dah dekat TikTok. Banyak je menu telur. Telur masak kicap, telur masak sos, telur bistik, telur masak lemak cili api, sup telur. Banyaklah. Tapi tak jemu ke? 7 hari makan telur. Tapi tak apalah. Nadia rasa Nadia dah nekat untuk makan telur selama seminggu. Let's get started. Hari ini hari kedua dan menu telur pada hari ini ialah sup telur. Okey, mula-mula Nadia kupas dulu carrot, potong carrot. Dah siap potong carrot, Nadia potong pula halia, kupas halia, potong-potong lagi. Lepas tu kita kupaslah bawang merah kecil, bawang putih. Simple je bahan-bahan dia, tak banyak pun. So, inilah dia bahan-bahan yang Nadia dah potong-potong. Lepas tu kita perlukan 1 cube ayam, sedikit lada sulah. Daun sup ni sangat penting untuk finishing dia nanti. Dan menu utama kita ialah telur. Jomlah kita start memasak. Sebelum terlupa, kena hiris dulu bawang yang kita dah kupas tadi.
yang ketiga, husband Nadia offer nak masak. Mula-mula tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Lepas tu masukkan bahan utama iaitu paste tom yum. Kacau-kacau-kacau dan tambah air limau dan serbuk perasa. Kalau nak makan pedas sikit, masukkan pula cili padi. Lepas tu masukkanlah telur. Dan tak lengkaplah menu kita hari ni kalau tak ada udon. Tom yum, telur, udon. So, inilah nama masakan yang diberi oleh husband Nadia. Last sekali, masukkan daun ketumbar untuk aroma yang wangi. Dah siap. Hai guys, hari ni hari yang keempat. Okey, kita nak masak apa hari ni? Adik Amak. Nak masak nasi lemak? Adik Amak yang kisap. Yang sedap. Okey, kalau macam tu Mama masak nasi lemak. Lepas tu Mama buat sambal telur hancur. Ya. Betul? Nak nasi lemak? Betul Adik Amak. Okey, let's go. Susu ni santai. Ya, santai. Okay guys, disebabkan telur dah habis dan dah beli lagi 2 telur supaya boleh melengkapkan video challenge kita makan telur selama seminggu.
Last day makan telur Wajib ada kandung. selama seminggu. Kita survive. Yeay, tepuk tangan. Omongan. Lepas ni nak makan telur lagi tak? Cinta nak. Lepas ni kalau kita nampak telur, kita tak payah beli telur. Kita rehat jap daripada telur, okey? Video makan telur selama seminggu berjaya. Yeay. Okey, dengar ni Mama nak cakap. Dengan menu telur pun kita boleh buat macam dia dah jemu dah makan telur korang. Adik nak makan telur lagi tak? Dah tak nak makan telur dah. Okay, siapa budak yang dah jemu makan telur angkat tangan? Siapa yang jemu makan telur angkat tangan? Saya tak nak dah makan telur. So apa-apa pun, walaupun hanya tinggal telur dalam peta ais, Nadia boleh buat macam-macam menu lagi. Dari video ni, sepanjang seminggu ni Nadia belajar yang kita perlu bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan mungkin lepas ni, kalau nampak telur, Nadia akan rehat sekejap daripada masak telur. So kita masak menu lain pula. Inilah dunia seorang suri rumah, sederhana tapi penuh cinta. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.